makron. So guys, hari ni kita ada sebiji Porsche. Apa nama? Porsche Cayenne. Cayenne. Tak ada. Apa ni? Ni orang panggil Indian plastic. Timing bell. Sisi dia berapa? Tu? Betul. Hei. Main. Siap. Sangat takut. Apa dah salah masuk ni? Kita cleaner. Kau yang takut jadi kan nak soal aku konon. Jalan betul ke ni? Dah menggelibat. Nampak? Terkeluar ni. Lepas start. Tekan brake. Apa lagi ni? Apa aircon? Mana nak mati aircon ni? Ha? Benda apa? So, start lah. Macam tu cara start kereta Porsche Cayenne. Kalau bayi tengok jangan marah. Gerak. Gitu. Berapa lama nak tunggu ni? So, selalunya kalau kita orang buat engine flashing ni, dia makan masa dalam 30 minit. Tak dengar dia cakap apa. So, untuk engine flashing ni selalu kita buat 30 minit ke 25 minit. Tengok lah kalau kita rushing 25 minit dah. So kat sini korang boleh tengok dia boleh buat comfort, sport plus. Lepas tu dia boleh adjust off-road ataupun on-road. Lepas tu boleh adjust dia punya tinggi rendah. Banyak lah. Exhaust pun boleh. Kalau tengah kereta buat Valvetronic dia akan ada button tu, kunci tu. Kat sini dia tekan je. Allah. So aku pun tak tahu. Satu ni tik. Mana satu ni? Ada tempat lain ke? Tahu. Tu ada. Kena Kau jangan duduk situ. Aku kena kau kan. Aku yang ada salah pula. Betul tu. dah hitam Ni. tu. Apa? Ya. Betul. Panas. Habis dah. Habis dah. Habis. Mana baru mana lama? Ni baru. Macam mana tu baru? Tengok bersih Bersih. Ni dah ada kesan lah. Betul. Mana aku? Besar. And now we need to find where the output is. Kat atas. Atas. Kau lagi tahu pada aku. Solid ke apa ni? Mana? Mana? Ni. Atas lah. Ya. Inilah kewujudan dia. So aku pun tak pasti kereta ni pakai berapa liter. Tak aku search dekat ChatGPT dia tulis 7.5. Besar juga sebenarnya. Tak Lepas apa. kita pasang drain plug, kita akan cuci dulu, hilangkan kotoran dulu. Beli ikat. Betul. Ikat dah. Baru tak hilang ni. Tak ni kan? Tak tukar. Ni baru ah. Oh, baru lah. Washer tak ada washer. Oh ada. Rasa Porsche banyak leaking kan? Patutnya. Settle. Tada. Senang je buka. Aku buka yang ni. Babi. Kat sana. Bismillah. Spin kat dia lah. Uish. So inilah orang panggil kita panas ni.
Berapa orang ni? Okey. Tidak mengapa. Yes. Begitu. Okay. Ha, bismillah. Ya, gitu. Nak nampak? Nampak tak? Ya. Bersih dulu. Simple. Ya, dia kena nampak hasil sikit sini. Okey, itu. Oh, yang pergi kat sini. Dah slow-slow. So, kalau dalam posisi macam ni, tak rush mungkin tak lepas. So, korang nak ikat agak-agak. Terus. Masuk. Sing. Cekak. Tanui apa? Tak payah tekan dah. Dia memilih di Kimoli top tag 540. Ni yang pandai high spec kan? Yeah. Kalau aku Ite. Satu ite, satu tag ai. Bismillah. Kau letak. Kita minyak enjin lah macam-macam. Apa dia? Kita minyak enjin apa macam-macam. Masukkan yang dalam ni. Cucu cakap masukkan yang dalam ni. Concealer untuk apa? Ya, benda ni kan dia tak semua jatuh ke dalam. Korang tutup lah dulu. Buat apa? Bincang lah. Macam minum air, kopi. Korang tengok colour tu kan. Selepas sebati dengan minyak enjin. So kita akan masukkan minyak enjin lagi. Korang yang ada bajet sikit kat luar sana nak segi kereta, pakai lah ni. Kita ni lipat spec, paling high spec. Ini ada, ini tertarik. Yang tadi tu Nutella. Ni tertarik. Wow. Asyik. Cepat sikit. Buka. muka main partner dah wish. Ha? Habis buat tangan tak? Ya, tertarik. Tertarik warna. Sampai tinggi-tinggi bu. Tak nak? Ha? Tak, bersinar-sinar. Ya lah tu. Tempat air wiper lah. Pap. Nak tensioner, engine oil, coolant. Kau kalau tinggal kerja tak nyusahkan orang tak apa. Senang design. Oh shit. Allah. Ni kain tu. So kereta ni dah habis servis. Tapi dia ada komplain pasal ni lah, bacaan angin tayar apa semua. So aku dah pump 44. Tengok bacaan semua sama. Kita nak test drive dulu sekejap lagi, baru kita dapat tahu apa punca dia. Sekarang kita recommend je untuk TPMS sensor kat depan belah kiri. Okay. Tolak tu tekanan. So itu saja konten kita untuk hari ini. Bye bye. Jumpa lagi. Rem sikit.